Kesilapan cuci tudung yang biasa kita jumpa, jom Hana sharekan dengan korang. Yang pertama, guna sabun yang terlalu kuat. Biasanya dia mengandungi bahan kimia seperti bleach ataupun optical brighteners. Ia akan merosakkan kain seperti satin, chiffon, bawal cotton dan juga silk. Yang kedua, mencuci menggunakan air yang bersuhu panas yang mengakibatkan fabrik mengecut dan menyebabkan rosak serat kain. Tudung akan menjadi lebih kedut dan susah dibentuk. Yang ketiga, memberus atau menggosok kain terlalu kuat seperti menggunakan berus atau perah terlalu kuat. Ia akan menyebabkan tudung berbulu dan bentuk menjadi lari. Yang keempat, mencampur tudung dengan kain yang lain seperti baju yang warnanya mudah luntur, berzip atau ada butang menyebabkan tudung itu rosak. Yang terakhir, menggunakan pelembut fabrik yang berlebihan. Ia boleh meninggalkan kesan kepada kain dan menyebabkan kain itu melekit dan licin. So, antara kesilapan yang Hana senaraikan tadi, yang mana yang biasa korang buat? Cuba komen dekat bawah.